Jabatan Negara Amerika Syarikat AS telah mengeluarkan amaran berjaga-jaga di seluruh dunia kepada rakyatnya. Menurut amaran itu, konflik di Timur Tengah boleh meningkatkan risiko keselamatan bagi mereka yang sedang mengembara atau menetap di luar negara. Jabatan Negara menasihatkan semua warga negara Amerika di seluruh dunia supaya meningkatkan tahap berjaga-jaga kerana konflik antara Israel dan Iran telah menyebabkan gangguan perjalanan dan penutupan ruang udara secara berkala di seluruh Timur Tengah. Jelasnya, terdapat potensi berlakunya demonstrasi terhadap warga negara dan kepentingan Amerika Syarikat di luar negara. Kenyataan itu tidak menyebut tentang campur tangan Amerika Syarikat apabila pesawatnya mengebom fasiliti nuklear di Iran, suatu tindakan yang menurut Tehran akan membawa akibat yang tidak dapat diperbaiki. Republik Islam itu pada Ahad lalu mengancam pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah dan memberi amaran pasukan tentera AS mungkin diserang sebagai tindak balas terhadap serangan udara yang belum pernah berlaku sebelum ini. Menerusi satu kenyataan yang disiarkan oleh agensi berita rasmi IRNA, penasihat kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Akbar Velayati berkata, mana-mana negara di rantau itu atau di tempat lain yang digunakan oleh pasukan Amerika untuk menyerang Iran akan dianggap sebagai sasaran sah.